Hai kawan-kawan, kali ni saya nak tunjuk cara saya siam batang keladi ya. Okey kawan-kawan, saya nak tunjuk cara saya lah kan, buang kulit batang keladi. Okey, kita potong batang keladi. Yang ni saya dah buang lah. Saya dah. Okey, kemudian kita buat macam ni. Kita buang benda ni. Jadi insya-Allah kuranglah gatal bila kita makan batang keladi ni ya. Macam ni. Macam tu. Okey. Tips yang kedua, kita guna paste asam jawa ketika kita membasuh batang keladi. Lembut-lembut je, sambil tu kita gosok-gosok kalau ada tanah-tanah ataupun kekotoran. Okey, dah buang air asam jawa tu, kita bilas sebanyak 3 kali ya. Masa rebus tu kita masukkanlah paste asam jawa. Okey, agak-agak hampir masak batang keladi tu, kita angkat, kita toskan dan kita jirus sekali lalu. Kemudian barulah kita masak. Nak masak gulai ke, nak masak asam rebus ke, terpulang. Okey, masa memasak tu jangan lupa kita letak juga sedikit air asam jawa.